spotted a dime at the corner of my eye. She got enough man on the line, back just poking like a knife. Think she tryna get my line. Demon with the angel eyes. Maybe I'm hypnotized. Mak tengok dari tadi sebab pun kamu tak bercakap ni. Mak tahu dari wajah kamu bukan jenis penat, tapi kamu tidak menyimpan sebuah kecewa. Keputusan dah keluar ke? Dah mak, Amir dah semak banyak kali dah. Tapi memang tak dapat. Lepas tu yang paling menyakitkan bukan sebab result ni, tapi sebab usaha Amir yang bertumpus-tumpus siang dan malam. Tapi ini yang saya dapat. Ayah, yang kamu ni Amir, belajar sampai lewat malam. Kamu tolak keseronokan demi nak kejar masa depan. Kalau keputusan ni kamu tak layak, ayah tak boleh terima itu sebagai kebenaran. Okey? Ayah tahu tak apa yang paling rasa kecewa sekali? Bila kawan-kawan sebut pasal rancangan diorang nak pergi universiti semua, Amir hanya mampu diam. Sebab Amir tak dapat sekali perjalanan dengan diorang. Amir hanya duduk, lepas tu tengok saja. Mak tak nak kamu ukur nilai diri kamu dengan sebuah keputusan. Sekiranya pintu ni tertutup, banyak lagi pintu lain. Mak, Amir dah penat dah dengan cari jalan lain. Dah. Aku dengar cerita anak kau baik, result pun okey. Tapi kau tahu lah, result saja tak ke mana. Aku ajar anak aku bercakap jujur. Kalau aku sendiri guna jalan kotor, apa bezanya aku dengan sistem yang aku benci sekarang ni? Jujur tu cantik man. Bukan tak cantik, cantik man. Tapi yalah, dunia ni bukan untuk orang yang jujur je menang. Ni kan soal menipu man. Ni soal guna peluang yang ada sebelum orang lain pakai man. Kau fikir sistem ni peduli siapa yang jatuh. Yang penting anak kau tu dapat masuk universiti. Selebihnya biar masa uruskan. Aku ni Johan, aku bukan nak sangat kelebihan ni. Aku cuma nak anak aku sendiri berdiri sama tinggi dengan anak-anak orang lain. Macam tu lah. Ikutkan hitam putih, permohonan Encik Rahman memang dah kena reject. Tak lepas tapis pun awal-awal lagi. Ya, saya faham Puan. Dan saya pun faham prosedur. Tapi saya juga tahu prosedur boleh diubah oleh yang ada kuasa. Saya bukan minta keistimewaan, saya minta peluang sahaja. Saya faham. Tapi Encik Rahman tahu kan benda ni berisiko. Kalau perseroban bukan saya je yang kena. Ramai lagi yang sangkut. Nama universiti pun boleh buruk. Saya sedar Puan. Tapi sebagai ayah, saya lebih takut rosakkan hidup anak saya. Puan ambillah ini. Bagilah kelulusan kepada anak saya sendiri supaya dia dapat sama belajar macam anak-anak orang lain. Tolonglah Puan, ambillah ini. Susah ni. Tapi demi Encik Rahman tak apalah. Saya cubalah bantu apa yang boleh. Ayah! Mak! Amir dapat universiti! Yeay! Hebat Amir. Gunakan peluang ini sebaik mungkin Amir. Baik, sesi ini dijalankan selepas siasatan dalam mendapati wujud campur tangan dalam proses kemasukan pelajar. Universiti ini bukan sekadar tempat belajar, tetapi institusi yang berdiri atas keadilan. Amir, ceritakan bagaimana awak menerima tawaran ini dan apa yang awak tahu. Saya hantar permohonan ikut saluran rasmi. Saya hanya menunggu dan menunggu. Lepas tu saya dapat keputusan. Dan saya tak minta sesiapa pun. Saya anggap ini sebagai usaha saya. Ya, itu saja. Encik Rahman, adakah Encik terlibat dalam secara langsung atau tidak langsung? Ya Puan. Saya buat keputusan ini sebagai seorang ayah yang takut anaknya ketinggalan. Kesilatan ini telah menafikan peluang belajar lain yang layak. Dengan ini, universiti memutuskan kemasukan Amir dibatalkan serta-merta. Amir akan dibuang. Dan kes ini dirujuk kepada pihak berkuasa. Pegawai terlibat akan dikenakan tindakan disiplin. Baik, saya mengaku ini kekhilafan saya dan keluarga saya. Saya anggap ini sebagai hukuman yang setimpal untuk saya. Saya boleh terima yang saya gagal untuk masuk dalam universiti ini, tapi saya tak boleh terima dengan cara ini dapat merosakkan orang lain sekali. Ayah, masa depan tak boleh dibina atas penipuan ya. Kalau kata ayah buat benda tu, ayah akan hancurkan saya dalam masa akan datang, bukan masa sekarang. Ayah silap Amir. Ayah ingat ayah lindungi kamu. Rupanya ayah telah merosakkan masa depan kamu Amir.